Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Safiawati binti Muhammad Ismail dari negeri Kelantan dan inilah daerah perkampungan saya, Bacok. Kawan-kawan, nama Bacok berasal daripada dua perkataan Siam iaitu ban dan cak. Ban bermaksud kampung dan cak bermaksud nipah yang merujuk kepada kampung nipah, salah satu perkampungan yang ada di daerah Bacok ini. Penduduk di sini terdiri daripada pelbagai kaum yang hidup bersama dalam suasana aman dan saling menghormati. Buat pengetahuan anda, di Bacok ini terdapat patung Wat Buddha, salah satu patung Wat terbesar di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahawa masyarakat di Bacok tetap hidup dalam suasana harmoni antara satu sama lain. Bacok terkenal dengan pantainya yang indah dan menenangkan. Antara pantai yang menjadi tarikan utama ialah Pantai Irama, sebuah pantai yang sering dikunjungi oleh pelancong dan penduduk tempatan untuk berada serta menikmati keindahan pantai. Selain Pantai Irama, di Bacok juga terdapat Pantai Melawi yang terkenal dengan pemandangan laut yang luas serta suasana yang damai. Keindahan alam semula jadi ini menjadikan Bacok salah satu destinasi pelancongan yang semakin dikenali ramai. Selain pantai yang indah, Bacok juga menyimpan sejarah yang menarik. Di sini terdapat Kubu Kuala Jel, sebuah kubu lama yang dibina oleh tentera British bagi mengawal keselamatan pantai serta sebagai tempat pemantauan terhadap ancaman dari laut. Hari ini, kubu ini masih berdiri di tepi Pantai Melawi, mengingatkan kita tentang sejarah dan perjuangan masa lalu. Ia juga menjadi simbol bahawa pesisir Pantai Bacok ini pernah menjadi sebahagian kisah sejarah peperangan di rantau ini. Pantai yang indah, budaya yang unik dan perpaduan masyarakat yang harmoni menjadikan tempat ini begitu istimewa di hati saya. Malaysia adalah tempat kita berkongsi budaya, menghargai perbezaan dan hidup bersama dalam keamanan. Inilah Malaysia di mata saya, selamanya di hati saya.